Sebab saya tak nak potong wire. Okay, saya tak potong wire, saya tak main letak je wire tu. Sebab benda pertama, wire ni bila dia panas, takut dia terkena kawasan enjin ke head ke apa kan. Dia boleh cair tau, wire tu tau. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kat depan saya ni ada CF Moto 800 MTX. Okay, so 800 MTX. Okay, so saya ingat tadi customer ni cakap 700 MP tu. Okay, so rupanya ni CF Moto. Yang tu hari QJ Moto tak silap saya. Lebih kurang kot, saya pun dah pening ni. Okay, so motor ni dia agak lain sikit. Customer ni datang untuk pasang spotlight. Okay, so motor ni agak lain sikit. Okay, bila kita dah buka tadi, okay, memang tak ada ruang. Tak ada ruang langsung untuk letak apa-apa berkaitan aksesori elektronik spotlight tu. Okay, jadi kita dah buka cover set belah sini. Okay, so kita buka cover set belah sini pun tak ada ruang. Memang tak ada ruang. Jadi saya pun dah pening macam mana nak buat. Tapi sebab kan tadi kita buka sikit-sikit slow. So kalau nak buat benda macam ni, untuk motor yang first time yang saya tak pernah sentuh, ambil masa sikit lah untuk tengok. Nak tengok dulu wire, laluan wire tu macam mana. Sebab saya tak nak potong wire. Okay, saya tak potong wire, saya tak main letak je wire tu. Sebab benda pertama, wire ni bila dia panas, takut dia terkena kawasan enjin ke head ke apa kan. Dia boleh cair tau, wire tu tau. Jadi saya tak nak buat kerja, apa kata, orang kata human error. Saya cuba buat yang terbaik lah. Okay. So macam customer ni pun tadi relax ya, dia pun nak tengok kat macam mana nak buka cover set. So saya nak buka belah sini senang, belah sana susah sikit. Okay, belah sini dia memang kosong, tak ada apa-apa. Okay, so customer ni bawa spotlight brand EMS. Okay, so spotlight ni dia yang terbaik punya, dia memang terbaik. Okay, so spotlight ni kecil je. Okay, so untuk permulaan ni, customer tadi cakap dia nak letak dekat sini dulu sebab dia punya crash bar tak sampai lagi. Okey. So untuk dekat atas, dekat kawasan atas ni macam ni. Okey. Sebab crash bar tak sampai lagi. Bila crash bar sampai, kalau nak pasang spotlight ni dia kena ada satu bracket. Okey. Bracket tu untuk ikat dekat crash bar tu nanti. Okey, so nanti kita tengok selepas siap pemasangan spotlight dekat CF Moto 800 MTX ni. Okey. Okay, so Alhamdulillah kita dah pun siap pasang untuk CF Moto 800 MTX ni. Okay, so kita pasang spotlight dengan apa, charging USB, apa, charging wireless dekat motor ni. Okay, so macam yang anda boleh lihat, okay, customer ni kata dia punya crash bar box dia tak sampai lagi. So dia nak pakai dulu spotlight ni sebab dia nak guna motor ni. Okay, so kalau boleh lihat spotlight ni kita letak kat sini dulu. Okay, so sebab tadi saya dah adjust lah untuk wiring selepas ni, untuk masuk crash bar dia dah jadi lebih senang lah untuk kita tarik. Okay, tadi kita buka tau set, cover set ni serba sedikit je lah, tak payah buka banyak, jadi tak pasang lagi. Okay, kedua kita letak kat sini. Okay, okay, untuk spotlight dekat kawasan ni lah kalau motor ni tak ada crash bar. Okay, sekejap. So macam tadi, macam saya bagi tahu, untuk phone holder ni dia ada wireless charging. So tadi kita buat wiring dia sekali. Okay, so kita dah on dah motor ni. So untuk switch, okay, switch untuk spotlight EMS ni memang ngam-ngam letak cantik kat sini je. Okay, anda boleh lihat nampak betul-betul ngam-ngam cantik kat sini je. Okay, dah tak payah nak tambah kat atas ke kat bawah ke kan, memang cantik dekat sini. Okay, so untuk spotlight EMS ni, bila kita tekan ni sekali, dia akan jadi kuning lah. Lepas tu dia putih. Lepas tu dia ada putih dan kuning saja untuk single dia. Okey, bila kita tekan ni dia akan jadi flasher. Okey, dia ada beberapa mode. Okey, flasher dia putih ada, kuning ada, putih kuning. Okey, nampak Okey, so untuk kelebihan spotlight ni bila kita tekan horn. Okey. Okey, so kalau untuk nampak tadi dia punya suluhan ni, nampak dia setempat je kat sini. Okey, sebab keadaan untuk bracket dia ni tak sesuai tau untuk dekat sini, untuk spotlight ni pasang tau. Jadi dia setempat. Jadi saya nasihatkan customer bila dapat crash bar nanti baru pasang, dia akan jadi lebar lagi. Okey, suluhan ni nanti dia akan jadi lagi lebar lah. Okey, ni kalau boleh nampak dia dari sini dia pergi ke sana lah, dia agak terang sana tu. Okey, tapi nampak jugalah belah depan ni Okey, so untuk sementara untuk pakai dulu ni boleh lah untuk pasang kat sini. Okay, so lepas ni customer tinggal cari crash bar, bracket untuk pasang, dan lampu tu agak cantik. Okey, ini adalah daripada gambar daripada gambaran depan. Okey, kita akan tunjuk flasher.
Okay, so inilah keadaan dia untuk flasher untuk MT800 MTX ni. Okay, so itu sahaja untuk motor customer kali ni. So customer ni kata lepas ni mungkin dia nak pasang horn, lepas tu nak pasang crash bar tu dia nak suruh adjust balik. Okay, so itu saja. So kepada anda di luar sana yang berminat nak pasang apa-apa aksesori, boleh terus call ataupun WhatsApp saya dekat nombor yang tertera. Lagi satu saya nak beritahu, pemasangan dengan saya tak ada potong wire, tak ada curi current. So customer ni tadi dia siap tanya, dia siap tengok lagi apa yang saya buat. So insyaAllah customer puas hati. So kalau kata ada masalah ke apa, dia tak akan short dekat motor lah. Okay, so itu saja. So boleh contact saya dekat nombor yang tertera ni. Okay, ciao.